sekarang ni musim hujan. So semalam pun kita tak lepaskan dia ragut, dah beberapa hari tak lepas. So bila hari pertama setelah beberapa hari tak lepaskan meragut, bila hari pertama dikeluarkan ragut, biri-biri dia akan suka berlari daripada meragut untuk setengah jam ataupun sejam pertama lah biasanya, sebab dia nak buang angin dulu dan dia nak bagi exercise dulu lah. Itu normal. Dan apa yang nampak kat sana, kita ada juga anjing Baka Border Collie, nama dia Moon lah, yang mana kita beli daripada Taiwan. So Baka Border Collie, anjing Baka Border Collie ni sebenarnya dia adalah anjing nombor 1 paling bijak dunia. Dan kalau kita lihat di New Zealand, di mana ladang-ladang ternak yang menggembala biri-biri, mereka banyak menggunakan anjing Baka Border Collie sebab dia memang jaga border. That's why nama dia Border Collie, border. So dia jaga sepadan supaya biri-biri tu tak keluar lepas daripada sepadan, dan dia bijak mengikut arahan. Kita suruh panggil balik biri-biri, dia akan panggil. So kalau ladang tu besar, dia wajib ada anjing ni sebab takkan kita nak guna tenaga manusia sepenuhnya, kan? Kalau kita ada 10,000, 10,000 ekor biri-biri, kita nak guna sepenuhnya manusia, habislah duit kita. So pakai anjing, kita bagi makan dia jimat, tapi kita pakai anjing yang paling the best. So lebih berbaloi, dan kita akan kembang biakkan anjing ni untuk kita tambah ladang kita nanti, dan kita tambah juga anjing kita lah.